Assalamualaikum kawan-kawan. Jom kita masak kuah lodeh yang simple. Mula-mula kita gorengkan tempe, tahu dan ubi kentang. Jika ada seubi kentang dah habis. Tahu ni kita goreng besar, kemudian baru kita potong kecil-kecil ya. Sementara tu kita rendam so'on dan juga pucuk. Saya pucuk dah habis. Okey, cili api, kunyit hidup dan bawang kita kisar halus. Okey, kita ada buah tomato, serai diketuk dan daun kunyit. Okey, mula-mula kita masak bahan kisar ni sehingga mendidih. Kita masukkan satu serai, kemudian boleh tambah lagi sedikit bawang. Okey, agak-agak dah masak tu, kita tambahlah air secukupnya. Kemudian bolehlah masukkan sayur yang agak keras sedikit. Bunga kobis, lobak merah dan putik jagung. Agak-agak hampir separuh masak, barulah kita masukkan udang, kita masukkan brokoli dan sayur kacang panjang, masukkan so'on dan pucuk. Saya pucuk tak ada. Masukkan 2 kotak kecil santan kara. Masukkan sedikit buah tomato, daun kunyit 1 helai. Buah tomato ni kecil, saya menggunakan 2 biji ya. Okey, kalau besar tu sebiji pun dah cukup. Masukkan tahu dan juga tempe. Kalau ada ubi kentang, masukkan ubi kentang. Kemudian kita masukkan gula, garam dan serbuk perasa. Okey, kita kacau-kacau dia ya. Seterusnya bolehlah masukkan 1 biji cili besar berwarna merah. Okey, biar nampak kuah tu naik seri dia ya. Okey, bolehlah kita rasa jikalau ada yang kurang bolehlah kita tambah-tambah. Seterusnya kita nak tunggu kuah kita mendidih. Okey kawan-kawan, menu kita sudah pun siap. Okey, bolehlah kita hidang. Sementara tu saya nak goreng ikan pelaling. Okey, kalau nak goreng guna tepung rangup pun boleh. Nak goreng guna kunyit je pun boleh. Okey, menu kita dah siap. Kita hidang bersama ulam sambal belacan. Okey kawan-kawan, terima kasih kerana sudi menonton video ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.